Jom tengok soalan ini. Soalan ini dari SPM 2021, kertas 1 soalan 9. So tajuk dia ada pengambilan. Soalan ini saya sudah ubah soal sikit. So raja ini dia menunjukkan rantau berorek yang dibatasi oleh lengkung okay, Y sama GX dan garis lurus X sama 2. So lengkung-lengkung itu bersilang pada titik A. So diberi bahawa luas yang dibatasi oleh lengkung Y sama GX, garis lurus X sama 1, X sama 2 dan paksi X adalah ungkapan itu. Okay. So dia minta kami cari persamaan GX. Okay. So saya tulis ini dahulu. Okay. So kamu nampak ini adalah limit atas dan limit bawah lah. Dan ungkapan di dalam ini adalah yang telah selepas dikamirkan. So bermaksud kalau kami nak cari persamaan GX tu kami perlu bezakan lah. Okay. Bezakan terhadap X. So bermaksud GX kami nak bezakan ungkapan ini. So dari sini kami akan dapat negatif 3x square tambah 8x tolak 4. Okay. Soalan B tu dia suruh kami cari rantau berorek. Okay. Rantau berorek tu. Okay. So sekarang macam mana rantau berorek tu? Okay. So sekarang saya lukis ini lukis ini supaya kamu senang tengok. So ini adalah X sama 1. Okay. So sekarang kalau kami tengok antara julat kan, dalam julat X sama 1 dengan X sama 2, okay. So kami ada dua lengkung. Satu ialah Y equal to X cube tolak 6X kuasa 1 tambah ni. Lepas tu yang lagi satu adalah GX ni. So sekarang kami ada dua lengkung. So kawasan berorek itu ialah di antara dua lengkung itu. So mana yang adalah lebih tinggi berbanding dengan yang lain lah. Kalau di refer pada paksi X, sebab sekarang kami nak kamil guna X lah. So bermaksud yang Y ini adalah lebih tinggi. This one more higher lah. So kami guna ini tolakkan dengan ini. Okay. So bermaksud luas kawasan berorek sama dengan kami guna had atas dan had bawah yang sama, iaitu 2 and 1. So kami guna yang lebih tinggi tu iaitu X square tolak 6X square tambah 12X tolak 6. Lepas tu kami tolak dengan GX tu. So GX kamu sudah cari di sana. Negatif 3X square tambah 8X tolak 4 dx. So sini kami simplifykan dulu. So sini kami akan dapat apa di sini? X cube tolak 3X square tambah 4X minus 2 dx. So sekarang kami buat kamil X power 4 per 4 minus X cube plus 2X square minus 2X. So 2, 1. So sama juga. Langkah ganti had atas dan had bawah mesti mau tulis. Saya sini tak tulis. Jangan ikut saya. Okay. So this one will get 0 tolak negatif 3 per 4. So sini kamu akan dapat 3 per 4 unit square.